Setiap yang bernyawa akan rasa mati seorang sekali. Siapa pun dia. Yang ada dalam badan kita ni roh. Dekat ada roh, jin ada roh, syaitan ada roh, binatang ada roh. Hanya roh binatang sahaja yang akan binasa. Roh 4 lagi makhluk kekal selama-lamanya. Walaupun saya dan kita mati, roh kita tak mati. Dia hanya berpisah daripada badan. Kalau syaitan, semua akan masuk ke dalam neraka, diseksa sampai bila-bila. Jin ada yang masuk neraka, ada yang masuk syurga. Manusia ada yang masuk neraka, ada yang masuk syurga. Bila mana manusia masuk syurga, maka tidak rosaklah jasadnya selama-lamanya. Tinggallah dia di dalam syurga selama-lamanya. Kayalah dia di dalam syurga selama-lamanya. Mewahlah dia di dalam syurga selama-lamanya. Sihatlah dia di dalam syurga selama-lamanya. Gembiralah dia di dalam syurga selama-lamanya. Berjalan-jalanlah dia di dalam syurga selama-lamanya. Makan dan minumlah dia dalam syurga selama-lamanya. Itulah nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia, oleh anak-anak Adam, dan mereka terus mengejar dunia yang kotor dan hina. Mereka terus mengejar dunia yang keji dan sementara. Akhirnya mereka meninggalkan akhirat yang kekal selama-lamanya.